topik yang kita belajar hari ini ialah nilai dan pelajaran. Ayo cerpen air mata dalam. Tadi kita dah belajar dari awal hingga akhir macam bagaimana perjalanan cerita. Dari situ kita dapat nilai dan pelajaran dalam cerpen air mata dalam. Jadi dekat sini, sebelum dalam banyak-banyak nilai, ada 5 nilai utama yang kita fokuskan dalam cerpen ni. Jadi cikgu nak, siapa yang sukarela untuk senaraikan nilai yang kamu pelajari pada hari ini? Saya nak. Okey, Izzah. Yang pertama, nilai kegigihan. Contohnya, Pak Yasuk ni dia gigih mengusahakan patung wayang kulit. betul. Selain itu, Yang kedua adalah nilai ketaatan. contohnya, Pak Yasuk dia sering sembahyang berjemaah di masjid. betul. Dekat situ kita dapat lihat Pak Yasuk seorang yang beragama, betul. Kasih Baik. sayang dan Taat kepada taat apa? kepada agama. Okey, kepada Izzah. Jadi tadi kita dah tengok nilai, ada 2 nilai. Okey, kat sini kita boleh lihat ada 5 nilai utama. Yang pertama apa? Kasih sayang. Yang kedua? Keinsapan. Yang ketiga? Kegigihan. Dan yang keempat? Ketaatan. Lagi sekali? Tanggungjawab. Jadi kat sini kita ada 5 nilai utama yang kita kena faham dan kamu kena ingat apa nilai-nilai tersebut. Selain daripada nilai, ada 5 pengajaran penting dalam cerpen air mata dalam. Okey, cikgu nak sukarela juga untuk senaraikan pengajaran yang telah kamu pelajari hari ini. Okay, siapa nak sukarela? Saya. Okey, kita. Pengajaran yang kita dapat pada hari ini, kita hendaklah memiliki sifat kasih sayang sesama ahli keluarga. Yang kedua, kita hendaklah gigih berusaha dalam menyara kehidupan. Betul, tepuk tangan. Kita dapat lihat, terima kasih. Sama-sama. Okey, kita dapat lihat contohnya kita hendaklah memiliki sifat kasih sayang sesama ahli keluarga. Dan yang kedua, kita hendaklah gigih berusaha dalam menyara kehidupan keluarga. Dan yang ketiga, kita hendaklah menghormati orang tua. Keempat, kita hendaklah sentiasa beriman kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita hendaklah mementingkan pendidikan. Ini semua menunjukkan bagaimana watak pendalang ataupun Pak Yasuk, siapa lagi? Pak Izzah, Nora dan sebagainya menunjukkan nilai ataupun pengajaran yang baik untuk kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu pada hari ini, cikgu nak kamu fikir sekejap. Dalam banyak-banyak nilai yang kamu pelajari hari ini, iaitu 5 nilai, nilai apakah yang paling dekat dengan diri kamu? Macam cuba fikir sekejap, apa nilai yang boleh kamu ambil. Nanti cikgu akan panggil secara rawak siapa yang kena sebut nilai yang dia pilih. Okay, cikgu nak pilih Nasuha. Okey, nilai apa yang paling dekat dengan diri kamu? Saya rasa nilai kegigihan. Nilai kegigihan, kenapa? Sebab saya gigih menuntut ilmu. Gigih menuntut ilmu. Bagus, Nasuha. Nilai yang seterusnya, karisma. Karisma hidup. Okey, nilai apa? Nilai yang paling dekat dengan diri saya adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang. Kenapa Okey. kamu pilih nilai kasih sayang? Sebab saya pilih nilai kasih sayang adalah sebab saya sayang dekat Apa mak dia? ayah saya. Saya sayang dekat kawan-kawan saya. Saya sayang dekat kucing-kucing. Kawan saya. Dekat apa dia? Itu je. Saya Okey, dekat Tuhan yang satu. okey, terima kasih. Karisma, kita tepuk tangan. Seorang lagi cikgu nak. Cikgu pilih Nabila. Saya cikgu. Okey, Nabila. Nilai apa yang paling dekat dengan diri kamu? Berdasarkan nilai-nilai yang cikgu ajar tu kan, saya tertarik dengan nilai keinsafan. Dia betul-betul dekat dengan saya. Okay, contoh dia apa? Kalau berdasarkan cerita pasal menantu dia tu lah yang insaf tu kan. Pasal dia berkata-kata pasal dengan bapak mentua dia tu. Kalau bagi Siapa menantu dia? Nama apa? Pak Izzah. Pak Izzah. Pak Izzah. Pak Izzah, betul. Mentua dia Pak Yasuk. Betul. Okey, saya rasa nilai ni dekat dengan diri saya sebab macam ni. Bila tengok Pak Izzah minta maaf dengan pak mertua dia tu, saya pun rasa macam wah penting yang kita ni menjaga adat dengan bapa mentua. Kerana bagi saya nilai keinsafan ni wajib ada dalam diri kita supaya kita menjadi seorang yang berkualiti dan
Jadi cikgu harap yang lain pun dapat kaitkan nilai atau pelajaran yang kita telah pelajari pada hari ini dalam kehidupan kita supaya membantu kita untuk huraikan isi utama dalam pemeriksaan ini. Bagus semua, hampir semua jawapan yang kamu berikan tadi tepat. Jadi cikgu rasa tercapailah objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ni ada yang kamu tunggu-tunggu ialah kerja rumah. Saya nak bantu. Cikgu mak saya dah Dekat sampai. sini cikgu ada sediakan kepada kamu 2 soalan itu kerja rumah yang kamu perlu siapkan dan hantar sebelum minggu harapan. Jadi cikgu nak kamu salin dulu soalan ni dalam buku masing-masing. Hantar bila cikgu? Hantar sebelum minggu harapan. Kelas kita pada hari Isnin harapan hantar melalui Google Classroom. Okey. Untuk kelas seterusnya kita akan belajar cerpen di sebalik sirat maya. Okey. Semua baca, yang tak baca lagi tu baca, dah faham elok. Minggu depan kita akan tengok balik apa yang akan terjadi dalam cerpen tersebut. Okey, cikgu. Baik cikgu. Dan satu lagi, jangan lupa bawa buku bentang serta kita untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu hadapan. Cikgu rasa sampai di sini sahajalah pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada semua kerana atas kerjasama dan perhatian semua. Cikgu harap kamu dapat jadikan nilai dan pengajaran pada hari ini sebagai pedoman dalam hidup kamu. Kita sudahi kelas kita pada hari ini.